Assalamualaikum. Sekiranya anda ada mengalami masalah berkaitan dengan gangguan jin, gangguan sihir, gangguan saka ataupun sakit-sakit misteri, insya-Allah saya ada menyediakan khidmat rawatan bagi masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada diri kita ini telah terkena sebarang gangguan daripada jin ataupun telah terkena sebarang sihir? Ada beberapa tanda yang kita boleh perhatikan. Antaranya adalah terdapat kesan-kesan lebam pada tubuh badan kita dan kesan lebam itu sering berlaku berulang-ulang kali. Selain daripada itu, seseorang itu akan mudah ternampak sebarang kelibat, lintasan berwarna hitam, berwarna putih, jelmaan-jelmaan yang menakutkan sama ada di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Selain itu, mereka yang terkena gangguan jin ini juga mungkin akan mendengar suara-suara bisikan, sama ada bisikan di telinga mereka ataupun dalam hati mereka. Antara tanda lain termasuklah susah nak tidur malam, sering terjaga di tengah malam, hubungan suami isteri ataupun hubungan sesama ahli keluarga sering menjadi panas ataupun menjadi dingin. Apabila memasak di rumah pula, masakan itu sering menjadi cepat rosak ataupun cepat basi. Orang yang mengalami gangguan jin ataupun sihir ini juga akan mengalami sakit-sakit ataupun bisa pada sendi-sendi ataupun pada anggota-anggota badan yang sering berulang-ulang. Dan sakit ini pula boleh jadi berpindah-pindah tempat. Contohnya sekejap sakit di bahagian dada, sekejap sakit di bahagian perut, sekejap di kaki, di kepala dan sebagainya. Sekiranya anda ada mengalami masalah ataupun gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda bolehlah berhubung melalui talian yang saya letakkan di halaman ini untuk mendapatkan rawatan. Untuk rawatan pula, saya menyediakan dua kaedah rawatan, iaitu yang pertama rawatan secara bersemuka ataupun yang kedua rawatan secara jarak jauh. Untuk rawatan bersemuka, anda boleh buat temu janji dan hadir ke rumah untuk rawatan yang telah saya sediakan, yang mana rawatan ini saya lakukan di Melaka. Manakala untuk rawatan jarak jauh pula, anda tidak perlu hadir, tetapi anda hanya perlu berikan nama dan juga gambar pesakit. InsyaAllah kaedah rawatan yang dilakukan ini bebas daripada sebarang unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat, dampengan jin, kadam dan sebagainya. Untuk mendapatkan temu janji rawatan, anda boleh berhubung melalui WhatsApp di nombor yang telah saya sediakan di halaman ini.